Tips pertama dalam membeli hartanah. Okey. Pertama sekali, buat semakan hartanah. Macam mana buat semakan hartanah ni? Kita dapatkan dulu salinan hak milik. Macam mana nak dapatkan salinan hak milik? Kita buat cara rasmi di pejabat tanah untuk mengetahui apa yang ada pada hartanah tersebut. Kita namakan dia sebagai carian rasmi hak milik lah. Jadi dalam tu apa yang ada? Apabila kita membuat carian rasmi hartanah, yang kita akan jumpa, pertama sekali kita akan tahu siapa pemilik hartanah tersebut. Jadi betul tak kita ni sedang berurusan dengan ejen hartanah yang berdaftar untuk menjual hartanah yang sah atas nama pemilik tersebut. Yang kedua, kita juga boleh tengok jenis rumah tersebut. Adakah rumah ni jenis freehold, jenis leasehold, jenis Malay Reserve? Contoh, anda adalah seorang sabahan. Jadi anda tengok ada sekatan tanah rezab Melayu. Tapi anda bukan berbangsa Melayu. Jadi anda sebenarnya tidak layak untuk beli rumah tersebut. Jadi jika anda tersalah masuk proses jual beli, anda sign letter offer dengan ejen hartanah, ada kemungkinan apabila anda tidak boleh membeli dan anda nak cancel, maka booking boleh hangus. Sekiranya terma di dalam letter offer tersebut mengatakan termination of agreement akan menyebabkan booking ataupun deposit yang diserahkan hanguslah. Jadi selain daripada itu, apa yang ada dekat dalam salinan carian hak milik ni? Dalam carian juga akan menentukan sekiranya ada caveat ataupun ada apa-apa sekatan seperti loan daripada bank. Jadi ataupun loan daripada KT, itu lebih merisaukan. Ataupun caveat daripada orang yang pemiliknya sendiri pun tidak tahu. Jadi apabila terdapat sekatan di atas hartanah tersebut yang pemiliknya sendiri tidak tahu bagaimana sekatan tersebut berlaku, maka itu adalah risiko yang sangat besar untuk kita beli hartanah tersebut, sebab kita mungkin tidak boleh mendaftarkan nama kita di pejabat tanah untuk dimasukkan di dalam hak milik tersebut.